Ada sebahagian daripada orang kita nak faham kan? Kat lagi ada kat lagi. Orang tanya, oh saya 4 hari saya jamup kosong. Lepas tu baru saya berhenti jamup kosong. Ada orang buat gitu. Dia nak pergi di satu tempat, seminggu dia pergi. Jadi dia duduk situ seminggu dah. Tapi dia buat 4 hari jamup kosong. Lepas daripada 4 hari baru, dia buat sembahyang tamam. Itu tak betul. Itu salah. Tapi ramai orang buat gitu. Ramai orang buat gitu. Dah apa jadi gitu. Kita kena tahu pula, bilakah dikirakan kita ni putus safar? Maksudnya benda, bilakah ataupun bagaimanakah dikira kita ni orang yang tidak bermusafir? Kita bermusafir. Sampai masa mana? Bilakah dikatakan kita ni putus safar? Putus safar apabila kita sampai kampung kita. Apabila kita sampai kampung kita, putus safar. Kita pergi pusing-pusing, tak balik kampung, putus safar. Aku nak balik sekejap je. Dah kira mau balik sekejap je lama, sebab tu kampung mu. Jadi apabila kampung mu, tempat bermustautin, walaupun nak duduk sehari ke, walaupun nak duduk sekerap hari, putus dah safar. Dia putus safar apabila kita sampai kepada kampung kita. Orang duduk bermustautin di pada Mengkuang, maka putus safar dia apabila dibalik pada Kuang walaupun setengah hari je. Dah balik kejap je nak pergi pulak Dah putus dah. Sampai sini putus dah. Mutubik pulak daripada kampung tu kira permusafiran yang baru. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila kita qasak untuk berhenti di suatu tempat. Kita qasak untuk berhenti di suatu tempat 4 hari ke atas. Kita qasak untuk berhenti di satu tempat 4 hari ke atas tanpa dikira hari sampai dengan hari keluar. Baik. Contoh. Kita buat contoh. Kita buat contoh. Katakanlah kita daripada Kuang nak pergi ke mana? Nak pergi ke Mamang. Nak pergi, kita kata nak pergi ke Mok Cili lah. Contoh. Ingat ke Mok Cili, kita sebut Mok Cili lalu. Banyak lagi kapur-kapur di Kemamang. Kita kata nak pergi di Mok Cili. Di Kemamang tu lah. Dekat dengan cukai Mok Cili. Kita turun daripada Kuang ke Mok Cili. Jadi, kita nak duduk di Mok Cili tu 4 hari ke atas kita nak duduk. Ataupun 5 hari ke 6 hari ke. Tanpa dikira hari sampai dengan hari keluar. Maka semata-mata sampai kita di Mok Cili. Walaupun bukan kampung kita, tak boleh dah kita qasar sembahyang kerana kita bermukim apabila kita sampai di sana dengan sebab kita niat untuk tinggal di sana 4 hari ke atas. Okay, kita buat contoh. Kita keluar daripada rumah. Katakanlah pada pukul 10 pagi Isnin. Ni kita buat contoh. 10 pagi Isnin. Jadi, daripada sini sampai ke Mok Cili 2 jam setengah. Lebih kurang. Jadi pukul 10, pukul 11, 12.30, pukul 1 lah. Campur berhenti kau tu. Pukul 2 lah kita sampai di Mok Cili pukul 2. Okey, untuk hari Isnin tu, orang dikata kita sampai hari tu, tak kira hari Isnin. Permulaan kira, malang Selasa, Kang sana hari Isnin kan? Malang Selasa, hari Selasa, hari semalang. Malang Rabu, hari Rabu. Malang Khamis, hari Khamis. Malang Jumaat, hari Jumaat. Okey, cukup 4 hari. Kalau kita nak keluar pada hari Sabtu, kita nak keluar pada siang hari Sabtu, maka siapa je di Mok Cili, tak boleh dah kita qasar sembahyang. Siapa je kita dikirakan bermustautin kerana kita telah qasak untuk berada di situ 4 hari ke atas. Boleh nampak tak? Ada sebahagian daripada orang kita nak faham kan? Kat lagi ada kat lagi. Orang tanya, oh saya 4 hari saya jamup kosong. Lepas tu baru saya berhenti jamup kosong. Ada orang buat gitu. Dia nak pergi di satu tempat, seminggu dia pergi. Jadi dia duduk situ seminggu dah. Tapi dia buat 4 hari jamup kosong. Lepas daripada 4 hari baru dia buat sembahyang tamam. Itu tak betul. Itu salah. Tapi ramai orang buat gitu. Ramai orang buat gitu. Dah apa jadi gitu? Sebab tidak faham. Bab ni. Apabila kita telah qasak untuk berhenti di satu tempat, tempoh 4 hari ke atas tanpa dikira hari sampai dan hari keluar, maka siapa je kita tempat tu dikirakan kita orang bermukim. Bukan lagi orang bermusafir. Kita buat contoh saat ni. Buat contoh mana? Kita tolak hari Isnin di sini. Hari Isnin. Okey, hari Isnin tak kira. Sebab hari Isnin hari perjalanan kita. Siapa sana? Jadi, malang Selasa, hari Selasa, hari semalang. Malang Rabu, hari Rabu, 2 hari 2 malang. Malang Khamis, hari Khamis. Malang Jumaat, hari Jumaat. Kalau kita nak keluar hari Sabtu, maka dikirakan kita duduk sana, kita telah berqasak untuk berada di sana 4 hari, 4 malang, tanpa dikira hari keluar dengan hari sampah. Okey, boleh faham kan? Siapa je sana, maka tak boleh dah kita jamup qasar. Okey, berbeza. Kalau sekiranya kita pergi hari Isnin. Hari Isnin, lepas tu hari Selasa, malam Selasa, hari Rabu, malam Rabu, hari Khamis, malam Khamis. Lepas tu, hari Jumaat kita nak keluar. Kita nak tubik daripada Mok Cili, nak balik. Nak pergi mana ikut lah, nak kira lah, nak keluar daripada Mok Cili.
hari Jumaat. Jadi bermakna kita hanya berkosak tinggal di situ selama 3 hari 3 malam sahaja. Okey, selama kita berada di situ boleh kita qasar. Kerana kita masih lagi dinamakan sebagai orang yang bermusafir. Okey, saat ni kita rakyat kita siang, malang pun sama kau. Okey, kita contoh, ni kita buat contoh, kita pergi Malang. Contoh, kita pergi tolak sini, lepas kuliah hari kita pergi lah. Kita dengar kuliah dulu. Sebab kita tua dah ni, biar hak muda laga dah. Ni tua-tua pun tinggal agak kuliah, ada benda hak yang padahal tak ada benda pun, hak nak pergi pun. Biar kita ni dah benda masa muda dah dengar dah. Jadi sayang agak nak dengar. Nak tinggal-tinggal ni, hak lain tu sampingan je. Sebab hak sebelum ni, hak lain benda matlamat hidup dah. Ni kat tua leni ni kena tukar dah matlamat hidup. Bab dunia tu hak sampingan je. Bab akhirat biar hak matlamat hak sebenarnya. Jadi kita nak pergi ke mana pun biarlah benda-benda hak penting, hak yang berkait dengan agama biar selesai dulu. Okey, kita dengar dulu kuliah apa sekali. Okey, nak pergi apa ni? Tak apa, tak ada masalah. Kalau aku ngatuk pun, anak aku boleh bawa. Bini aku boleh bawa. Cucu aku boleh bawa. Kereta. Okey, tolak lepas daripada Isyak. Pukul 9.30 kita tolak daripada rumah. 9.30, 10.30, 11.30, pukul 12 sampai sana. Sebagai contoh. Pukul 12 sampai sana. Okey, untuk malam tu tak kira. Awak kira benda? Okey, kita tolak malam ni. Ni malam dia. Malam esok hari Selasa kan? Esok hari Selasa. Okey, ni malam Selasa. Okey, malam ni tak kira. Sebab benda waktu siapa? Hari Selasa dengan malam Rabu. Hari Rabu, malam Khamis. Hari Khamis, malam Jumaat. Hari Jumaat, malam Sabtu. Kali nak keluar, lepas daripada tu, maka cukup 4 hari, 4 malam. Okey, boleh faham kan? Cukup 4 hari, 4 malam. Jadi, cara kira 4 hari, 4 malam tu jelaslah daripada contoh yang Amba buat saat ni. Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.